Ada video dalam YT kan, WWE semua ada dalam 10 live. Lagi. Tadi aku skop letak Zat sebab aku kena fokus kat belah dalam. Letak balik lah, collar besar sangat kan. Syari seksi Colombia. Kat pula dah mana-mana NASCAR no. Kerap, kerap lagi. Had ni vintage ni. Design tak apa mari. Dikis NASCAR lagi weh, abang ingat mbak. Pasal NASCAR dah tak ada harga dah ni. Tu dia tak ada permainan dah tu. Esok hari dia jadi RM2 lah. Dia duduk tangan sana. Ada Dek Watson lagi. Hari-hari Dek Watson. Banyak koyok. Tadi hak putih tu koyok terus sangat. Yang ni okey. Permainan anak-anak muda bagian kita ambil kok. Anak-anak muda bagian Adidas is the best lah. NASCAR lagi. Tak larat aku. Cak Moh. Yang ni duk cari dari tadi. Barang-barang print plate-plate. WWE saja. NASCAR lah ni pun murah-murah lah. Tapi buat masa sekarang aku nak cari hak vintage-vintage lah. Hak yang mana aku dulu terangin. Tadi jumpa lah tu. Dulu tu ribu-ribu juga tu. Nak main gambar. Nak cerita main gambar. Nampak dengar lah Zat. Tu dulu full print macam ni mau 3-400 600 boleh lepas. Tapi aku tak minat. Nak buat macam Mak Kadin lah. Apa tak Mak Kadin apa dia? Mak Kadin pakai lagu tu.